I honestly nak kita berbalik semula lagi, love. Please, I yang salah kali ni. Let's meet up. Let's talk. Let's try to settle everything, you know. Let's try to tengok macam mana kita boleh betulkan our relationship, please. Apa you nak lagi ni? Ha? Dah settle kan? Nak settle apa lagi? You see, I'm trying everything. I'm trying my best. I tak pergi jumpa Victor dah. So, kalau jumpa Perdana Menteri mana sekalipun, hidup kita dah tak macam dulu lagi dah. You ingat tak you dah ceraikan I talak 3? I know. Memang salah I. This is all my mistake. I make a big mistake, love. But please bagilah satu peluang. Bagi I satu peluang ni. Kalau you betul-betul sayang sayang I. And kalau you sayang I juga, you tak akan ceraikan I macam tu je tau. I know. Tapi please lah, I mohon. Bagi I satu peluang ni je. Menyesal. Menyesal je tak ada maksud untuk I lagi dah. Please lah, love. Just beat me. Let's talk. Let's try to settle things, okay? Farid, dengar saya baik-baik. Kalau you nak I nikah dengan mana-mana lelaki dalam dunia ni sekalipun, lepas tu cerai, lepas tu kahwin dengan you balik, memang tak akan jadi. Okay lah. Please, whatever you want, masa kita jumpa tu, I will listen to you. Okay? Farid, listen here, okay? I nak you bagi balik anak I.